Ambil kau. Allah. Tahu pula dah. Hot FM. Di pagi hari begini, saya percaya ramai cik-adik-cik, cik-akak yang baru saja mencuci bedak sejuk di muka. Bedak sejuk yang paling popular sekarang ini yang baru berada di pasaran lebih kurang sebulan. Ya. Bedak sejuk Mok Chun. Kan? Anda sebut nama dia, jangan seru nama dia Popular Haji. ke? Maida. Aku dah cakap. Awak yang duk sebut-sebut nama aku. Maksud, I'm sorry. Hari ni, I think we gonna talk about bedak sejuk. Okay. Okay, sebab macam berumur 30 tahun ni, I tak pakai bedak sejuk. Kita wanita moden tak pakai bedak sejuk. Sorry, okay? Aku pakai bedak sejuk. Tapi aku tak suka perempuan pakai bedak sejuk. Buruk kan? Oh. Meluat betul aku dengar ni. Ngada-ngada Ni dia orang ni. perempuan ni. Oh, tak pakai bedak sejuk kena. Hello, banyak lagi barang-barang moden, okay? Pakai serum. Tok Nenek Hang dulu pakai bedak sejuk. Oh, dia Kutuk bedak sejuk aku. bedak sejuk old school. Old school. Pak aku ajak aku old tua sekolah. Sekolah tua ke? Sekolah tua. Tok Mak Cun je lah. Tak ada orang sekolah tua dah Aduh. pakai lah. Sekarang ni untuk Dalam Masuk dah standby dah dekat Instagram, okay? Oh. Pada investment. Instagram You ada ke Instagram ke, Twitter? Mak Cun? Twitter. Awak tak ada pula. Aku ada Instagram, Facebook, Pandai ke apa? Twitter. Okay, bagi tahu Mak Cun punya Instagram apa? Mok. 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 Garis bawah. Garis bawah. Cun. Underscore. Mok garis bawah Cun. Awak AG ya? Kenapa? Ni Hang dia- rasa apa? Rasa sejuk. Lepas tu dia dah start gugur-gugur dia punya putih-putih tu. Tengoklah nanti pipi aku ni flawless tau. Nanti ni daripada tadi duk kutuk blok I sejuk bukan aku. kutuk. Mas ni aku pakai dengan hang I'm a rasa mod- dulu. Tak, I Hang modern rasa. girl. I pakai collagen je. Diam, hang rasa dulu budak sejuk aku ni yang pakai. Sejuk Ah. banget. Ambil kau. Allah. Tahu pula dah. Hang duk diam-diam lah. Hilang makeup kau. Awak macam sakit kelompang. Habis lah. Ni boyfriend kau tengah tengok tak Farah? Dia ada boyfriend. Ada Cun. Hang jangan duk Saya dah tengok biasa je. pakai. Saya dah biasa pakai. Hang diam, Mak Fizi- Sidi. Fizi Hang kena kena lebih. rasa. Cuk, dia lebih sikit muncul. Dia ada ni Tutup macam-macam. sikit bulan kat pipi tu. Okey, untuk Aku dah pakai sendiri. Tak boleh. sekarang ni motor dah hijack, ambil kamu. Kamu cerita pasal bedak sejuk. Sebab kemungkinan Dah dialog kutu dah motor pakai bedak bedak. sejuk keluar. Bedak sejuk aku. Tak boleh cakap. Habis mulut kena bedak sejuk. Lah ni hang dah pakai bedak sejuk apa? Hang rasa apa? Beritahu aku. I rasa macam sejuk muka I. Lepas tu I rasa macam lepas ni muka lembut. Wah, okey. Kita pula rasa menyesal je pakai. Hot FM. Maka kami